Pada tahun 1972, manusia meninggalkan bulan dan tidak pernah kembali. Selama lebih 50 tahun, kita kekal dekat dengan bumi, mengorbit, memerhati, menunggu. Tetapi beberapa minggu lalu, semuanya berubah. Buat pertama kali dalam setengah abad, manusia bersedia meninggalkan orbit bumi sekali lagi dan bergerak lebih jauh ke angkasa berbanding mana-mana kru sebelum ini. Ini bukan sekadar misi biasa. Ini adalah Artemis II. Dalam video ini, kita akan pecahkan Artemis II kepada 5 bahagian utama. Bahagian 1, apa itu Artemis II dan kenapa ia penting? Bahagian 2, siapa kru dan kenapa mereka dipilih? Bahagian 3, kapal angkasa yang menjayakan misi ini. Bahagian 4, apa yang berlaku sepanjang misi? Dan akhirnya, bahagian 5, bagaimana ia membentuk masa depan penerokaan angkasa manusia. Artemis II ialah misi pertama berawak dalam program Artemis oleh NASA. Berbeza dengan Artemis I yang terbang tanpa manusia, misi ini membawa 4 angkasawan mengelilingi bulan dan kembali ke bumi. Tiada pendaratan. Sebaliknya, ia adalah ujian penuh sistem dengan manusia di dalamnya. Kerana pergi ke bulan bukanlah bahagian paling sukar. Membawa manusia ke sana dengan selamat dan memastikannya mereka kembali hidup, itulah cabaran sebenar. Setiap sistem diuji. Sokongan hayat, navigasi, komunikasi, semuanya perlu berfungsi tanpa gagal. Misi ini bukan sekadar tentang teknologi. Ia tentang kepercayaan. 4 angkasawan, 4 latar belakang berbeza, 1 matlamat. Pertama, Reed Wiseman, Commander, bertanggungjawab atas setiap keputusan kritikal. Bekas juruterbang pejuang Tentera Laut Amerika Syarikat, dia terlatih dalam situasi bertekanan tinggi di mana tiada ruang untuk ragu. Beliau pernah menghabiskan berbulan-bulan di stesen angkasa antarabangsa. Tetapi misi ini berbeza. Kali ini, beliau pergi jauh melepasi orbit bumi tanpa jalan pulang segera. Seterusnya, Victor Glover. Beliau adalah juruterbang. Dia juga merupakan angkasawan berkulit hitam pertama yang tinggal lama di stesen angkasa antarabangsa. Sudah berpengalaman dalam operasi sebenar di angkasa. Dalam misi ini, beliau menyokong navigasi, memantau sistem dan bekerjasama rapat dengan komander sepanjang perjalanan. Kerana di angkasa lepas, ketepatan adalah segalanya. Kemudian, Christina Koch. Beliau memegang rekod penerbangan angkasa paling lama bagi seorang wanita. Hampir setahun di orbit. Tahap ketahanan seperti ini jarang berlaku. Beliau memahami kesunyian, tekanan dan kesan fizikal hidup lama di angkasa. Peranannya termasuk mengurus sistem dan menyokong operasi misi. Beliau juga menjadi wanita pertama yang bergerak melepasi orbit rendah bumi. Akhir sekali, Jeremy Hansen. Ini adalah penerbangan angkasa pertamanya, tetapi bukan cabaran pertamanya. Seorang juruterbang tentera udara di Raja Kanada terlatih dan bersedia sepenuhnya. Kehadirannya membawa makna besar. Misi ini bukan hanya milik Amerika. Ia adalah misi antarabangsa. Beliau menjadi rakyat Kanada pertama yang pergi ke bulan. Gabungan kru ini mewakili lebih daripada sekadar pengalaman. Ia mewakili perubahan. Latar belakang berbeza, kepakaran berbeza. Satu langkah ke hadapan untuk seluruh spesies manusia. Untuk pergi melepasi orbit bumi memerlukan lebih daripada sekadar roket. Ia memerlukan sistem yang dibina khas untuk angkasa dalam. Di tengahnya ialah Orion Spacecraft, kapal angkasa yang membawa kru. Orion mempunyai 2 bahagian utama: modul kru, tempat angkasawan tinggal, dan modul servis yang menggerakkan seluruh sistem. Di dalam modul kru, ruang sangat terhad, lebih kurang sebesar sebuah van kecil. 4 angkasawan dikelilingi panel kawalan, sistem dan peralatan sokongan hayat.
udara dikitar semula, air digunakan semula, sistem keadaan dikawal dengan teliti. Di belakangnya, modul servis mengendalikan fungsi penting, bekalan oksigen, tenaga elektrik, pergerakan, kawalan suhu. Panel solar besar terbuka di angkasa, menjana tenaga daripada matahari. Tanpanya, Orion tidak boleh berfungsi. Semua ini dilancarkan menggunakan Space Launch System, roket paling berkuasa yang pernah dibina oleh NASA. Semasa pelancaran, ia menghasilkan lebih 8.8 juta paun daya tujahan, lebih kuat daripada Saturn V. 4 enjin utama dibantu 2 booster gergasi. Pada awal penerbangan, booster memberi kuasa utama sebelum dipisahkan. Kemudian, bahagian utama meneruskan perjalanan ke angkasa. Untuk ke bulan, Orion memerlukan satu manuver penting. Ia meninggalkan orbit bumi dan menuju ke arah bulan. Sekali bergerak, tiada jalan mudah untuk berpatah balik. Kemudian, datang fasa paling berbahaya, kemasukan semula ke atmosfera. Orion kembali dengan kelajuan sekitar 40,000 km sejam. Ia menghasilkan suhu hampir 3,000 darjah Celsius. Untuk bertahan, ia menggunakan pelindung haba yang terbakar perlahan, melindungi kru di dalamnya. Akhirnya, payung terjun dibuka, memperlahankan kapsul sebelum mendarat di lautan. Kaedah yang digunakan sejak zaman Apollo, kini dengan ketepatan moden. Sistem ini bukan sekadar dibina untuk sampai ke bulan. Ia dibina untuk membuktikan manusia boleh hidup di angkasa dalam sekali lagi. Artemis II tidak mendarat di bulan. Sebaliknya, ia melakukan penerbangan mengelilingi bulan. Kapal angkasa itu bergerak ribuan kilometer melepasi bulan, lebih jauh daripada mana-mana manusia sebelum ini. Sepanjang misi, kru menguji kawalan manual kapal angkasa, sistem sokongan hayat untuk tempoh panjang, navigasi di angkasa dalam, prosedur kecemasan. Mereka juga mengambil imej dan menguji komunikasi pada jarak yang sangat jauh. Pada titik paling jauh, mereka hampir 1,5 juta kilometer dari bumi. Tiada bantuan segera. Setiap sistem mesti berfungsi tepat seperti dirancang. Artemis II bukan matlamat akhir. Ia adalah ujian. Kerana misi seterusnya Artemis III bertujuan mendaratkan manusia di bulan semula. Tetapi, kali ini berbeza. Bukan sekadar melawat, tetapi untuk kekal. NASA dan rakan-rakan antarabangsa merancang untuk membina kehadiran manusia jangka panjang di bulan, sebuah pangkalan. Bukan sekadar kemah sementara, tetapi sistem lengkap untuk tinggal, bekerja dan menjalankan eksperimen, termasuk habitat, sumber tenaga dan kenderaan untuk bergerak di permukaan bulan, kerana bulan bukan sekadar destinasi. Ia adalah tempat latihan. Segala yang dibina di sini adalah persediaan untuk Mars. Dan ada satu lagi sebab. Sumber. Bulan mengandungi bahan yang dipanggil helium-3. Sangat jarang di bumi, tapi dipercayai lebih banyak di permukaan bulan. Jika suatu hari teknologi membenarkan kita menggunakannya, helium-3 boleh menjadi sumber tenaga yang sangat kuat, bersih, efisien, berpotensi mengubah dunia. Ini menjadikan bulan bukan sekadar misi sains, tetapi sesuatu yang bernilai. Sebab itu, banyak negara mula bergerak. Amerika melalui NASA, China dengan program bulannya tersendiri, Russia, India dan lain-lain. Semua merancang misi dan maklumat jangka panjang. Secara rasmi, ini bukan perlumbaan, tetapi hakikatnya terasa seperti satu perlumbaan. Kerana walaupun tiada negara boleh memiliki bulan secara sah, siapa sampai dulu tetap penting. Siapa bina dahulu tetap penting. Kehadiran itu sangat penting. Artemis II berada tepat di tengah semua ini.
Ia membuktikan manusia boleh kembali ke angkasa dalam sistem berfungsi. Kita bersedia untuk langkah seterusnya. Kerana ini bukan lagi sekadar penerokaan, ini tentang masa depan manusia di luar bumi. Bulan adalah langkah pertama. Mars adalah langkah seterusnya dan Artemis II adalah permulaan semula semuanya. Selama lebih 50 tahun, bulan hanyalah kenangan, simbol kejayaan masa lalu. Kini, ia menjadi langkah seterusnya. Artemis II bukan destinasi, ia adalah permulaan semula. Misi yang membuktikan kita boleh kembali dan kali ini pergi lebih jauh. Jadi persoalannya bukan lagi sama ada kita akan kembali, tetapi sejauh mana kita sanggup pergi seterusnya.